Welcome to another episode of Min and Cat Double the Fun. Okey, minggu ini kita ada tetamu kita yang sangat chaotic, yang sangat gempak, yang sangat chaos gila. Okey, kita ada satu game ni. Korang dah ready ke nak main game? Ready ya? Okey, nama game ni adalah siapa cepat dia buat. Bukan siapa cepat dia dapat tau. So, sesiapa sahaja bila ada bagi arahan itu, kalau dia cepat tekan dia kena buat, siapa yang tak tekan loceng, dia kena conteng muka dengan air lain dia. Okay. Host tak ada kena apa? Tak ada, of course. Host buat kerja. Kalau dua-dua laju, dia kena conteng lah. Tak, I conteng korang. Okay, ready ke? Tak sabarnya. Okay, so korang dah tahu Okay, game start, okay? Soalannya. Belum. Sebut 3 jenis sayur. Kangkung, kubis, kacang panjang. Okay, conteng muka dia. Yeah! Berapa lama dia conteng? Tak kisah apa-apa, nak dot-dot aja pun boleh. Berapa lama? Kau dapat mural ke apa? Nak bisai pun boleh. Nak tulis nama dia pun okey. Okey, kening Sinchan tengah marah. Sambungkan kening aku lah. Lai. Wow, dia malah dendam you tunggu. Sekejap lagi, tengok. Tapi aku lagi cantik tau. Cantik. Aku nak balik sini je. Okey, buat suara hantu. Okey, kepeng dulu. Itu beruang ke apa? Itu hantu yang I pernah dengar dia bunyi je. Okey, tu. Okey. Oh, dia malah dendam bantas kat sini. Oh, tak dia kasih can ni. Ada bulu tak? Tak lalat tu. Sorry. Tak lalat tu ada bulu tak? Ada bulu tak? Wow. Tak ada. Apa jadi? Dia main tic-tac-toe. macam style pula. Ini baru soalan kedua. Oh my god. Okay, Tak, ada berapa soalan? Banyak. Tunggulah muka kau jadi canvas. Okay, nyanyi lagu cinta in Chinese. Habis kau. Why ni? Aku dah tekan. Okey. 我演变成童话里你爱的那个天使。Habis kau. Tekan sikit. Apa tu? Beruang. Apa tu? Aku pun tak tahu. 1, 2, 3, 0 D. Password wifi kau? Password wifi. Apa tu? Rabbit ke apa tu? Nombor account. Wah, dia conteng ya. Wow, dia melukis ya kawan-kawan, nak tunjuk kreativiti. Okey, tak apa. Pose untuk iklan rambut palsu. Kepeng. Macam tu je. Pose rambut palsu? Macam tu je. Okey, kita terima. Apa dia Kepeng kali ni, Kepeng? Apa idea you? Andy, plan for the next paint, okay? Andy, plan for the next conteng. Meow, boy. Okey, sebelah je. Sebelah je. Okay, sebelah je. Alright, sebut nama X paling cepat. Oh, Kepeng, nama X ni siapa? Tak apa, aku biar. Tak apa. Ika. Menipu. Okey. Okey. Kita tahu Ada tipu. Senti. Tipu. Betul. Tipu. X kan? Betul. Okey. Okeylah. Ya, tulis nama Shanti kat sini tau. Shanti. Kurin. Oh, Kurin. Oh, okey. Alright. Buat suara kucing sedang melawan. Oh, Kepeng. Wow. Kau macam tu. Lagi. Lukis je lah. Hidung hitam. Ui, dah patah ke? Oh, bukan. Dia ada siapa ni? Yes. Ini sambung sikit. Sambung. Oh, jadi goti. Barulah. Oh, dia sambung ya. Ada cermin tu boleh tengok. Okey, kasih pick up line logat Kelantan. Dia tak. Pick up line bahasa Kelantan. Ya. Apa beza mu dengan budu? Tahu? Kalau budu, kawan tak makan. Kalau mu, kuai makan. Ni aku kalah. Aku tak tahu macam mana Ini jawab. nasty turtle punya ayat ni. Panjang sikit. Ya Allah. Sambung sikit.
Ni boleh buat ni. Balance lah kan, tak balance. Oh, you cantik kat aku Okay. Wah, tengok. Kucing gangster tu. Okay. Lah, next. Sebut 3 benda yang you buat bila orang tak nampak. 3 benda? Yang you buat bila orang tak nampak. Bila orang tak ada je you buat. 3 benda yang I buat? Ya. Korek hidung. Okay, macam mana? Tipu, aku nampak kau korek tu. Itu letak bawah. Meja. Betul lah. 3 benda buat orang tak nampak. Ya. Yang tu tak boleh beritahu. Aku tahu tu. Buat berak. Berak lagi? Berak. Dan Yang tu. yang tu. Yang tu, okey, baik. Dia jujur ya. Baik. Yang itu apa? Yang tu lah. Kencing lah, kencing. Okey. Alright. Yang ni korang dua-dua mesti tahu punya. Mana ni? Mana ni? Ya Allah. Okey, buat impression Shahnaz Ahmad. Kepeng laju. Andy. Aku kena pegang macam ni. Impression Shahnaz Ahmad. Yes. Mat. Jadi Shahnaz. Tak? Tak jadi. Tak. Okey, you buat. Kalau you jadi, you kena contoh dia. Dia nak tengok soalan ni. Amboi. Tak. Dia Shahnaz dia. Kena conteng. Tak. Shahnaz, kutuk kau Shahnaz. Shahnaz. Oh, ada lah yang dia nak buat ni tapi tak boleh nak buat betul tak? Betul ke? Tak, okey. Okey. Apa inside joke korang ni weh? Kau lukis lah. Okey, oh my god. Ini I nak kena tahu off camera. Nampak tu? Sekarang tengok tu. I nak tahu off camera. Okey. Ni. I beg. Bukan. Kau eyeliner. Ui, aku kalah teruk ni. Okey. Alright, nyanyi lagu Baby Shark dalam suara Cik Mang. Baby Shark dulu. Dia tahu Cik Mang. Baik. Ni ya nu Kalau tak dah. Aku cerita Tak jadi. Baby. Ini lah. Baby. Okey. Jadi siot. Weh, pandai lah. Suara ayat atas sikit tone dia. Ke bawah. Baby Shark tu. Oh, pandai lah dia buat. Buat. Weh, ini Andy. Tak lah. Habiskan dia. Lega I. Okey. Sebab gambar asal dia. Takut. Okey, cakap ayat marah sambil senyum manja. Marah tapi sambil senyum manja. Kau ni kan? Aku tak suka tengok muka kau macam ni. Tengok muka ni. Ni apa? Ni gambar apa? Okey, aku nak share lah Yang Weh. tadi kau memang kan. Itu je. Senyum manja. Sikitnya. Bagilah lebih Ni sikit. macam Zul ni. Dia ni. Macam mana ni? Okey, jangan contoh muka masing-masing. Dua-dua perform. Okey. Buat gaya influencer yang sedang over tengah selfie. Influencer yang tengah ambil selfie tapi tengah over sangat I tak ambil. kenal siapa-siapa influencer lah. Dalam Instagram kan banyak. I tak follow influencer. Andy, Andy banyak kena influencer dia perempuan. macam mana dia buat Over? selfie? Over lah dia. Biasanya perempuan yang over, lelaki tak ada over. Lelaki Selfie, over, eh? tukar soalan. Selfie. Lelaki perempuan ni? Perempuan Perempuan? Ya, perempuan. Perempuan. Yang ni memang kena ada tak? Kan dia selalu macam apa? Tak jadi nasi turtle. Gam. Okey. Conteng! Kepeng, conteng. Diorang ni makan pensel. Buatlah pemandangan Dah sikit. tumpul lah pensel. Lo! Pemandangan sikit Kalangan sikit. Pemandangan mana Langkawi? Cantik. Aku buat Cantik. report, aku nak bully. Ini kita kena ambil tight shot kejap lagi ya. Kita kena ambil rapat-rapat baik punya muka dia orang. Gangster ni apa? Pirate ke apa? Apa ni? Allah. Apa Andy? Wow, pemandangan. Pemandangan Biasa nak healing sangat kan? Okay, right. Nyatakan sebab kenapa orang patut pilih you sebagai calon suami. Sebab saya serius. You, Saya serius. tu pasal orang nak ambil you. Sebab kalau main-main orang tak nak.
Sebab I serius. Okey. Cantik lah. You nak bagi juga. Sebab saya cukup penyayang. Wah, siapa menang ni? Siapa menang? Korang siapa menang? Cepat. Serius? Siapa menang? Andy ya. Nak yang Okey, sweet dia pilih je. yang nak sweet. Aku serius. Biasa orang tak nak yang main-main kan. Okay. Tapi dia penyayang. Orang menang kat situ tu. Pandai Andy. Dia dah tahu dah trick game macam ni. Dia nak salang. Padahal muka dah penuh ni. Cukup. Ada tempat lagi tak muka tu? Ada tempat lagi tak? Ada. Dia bagi ada. Okey. Ini baru Peach. cakap ada muka namanya. Oh, yang ni best. Tiru cara Datuk Alif Syukri promote produk bedak bayi. Apa? Bedak apa? Bedak bayi. Bedak bayi. Datuk Alif Syukri promote produk bedak bayi. Kau nyanyi lagu raya dia. Tak tahu lagu raya dia. Guys, sekarang ni saya nak tunjuk korang ni bedak bayi ni. Sui, wangi. Tengok. Halus. Tak ada lah, lukis lah. Kalau nak bawa kelih boleh. Kau nak bawa kelih. Buat lip liner, outline bibir dia. Tak. Betul. Yes! Terima kasih ya, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah Leonardo da Vinci. Alright. Ada lagi? Pitching idea dekat klien kenapa donat sesuai jadi tayar kereta. Tu dia. Boleh. Pada klien, donat boleh, kalau kita lapar, kalau gantikan tayar kereta dengan donat, dia tetap boleh berguling. Sebab donat pun bulat. Dan kalau lapar, boleh makan lah donat tu. Beli? Ini Okay, you bagi. I pilih jawapan, you. Okay. So, yang kita tahu, donat tu bulat, tayar tu pun bulat. So, bila pandu untuk jarak jauh, kalau rasa lapar, turun, buka tayar tu, dah makan. Lepas makan tu, pasang balik, lepas tu jalan balik. Tak boleh pakai korang berdua ni. Korang berdua ni tak boleh pakai. Bukan tak contim ke korang? I dah cap. Merah. Okay. Aku dengan fikir lah. Kelentong ni tahu dari mana? Cantik lah. I nak lah nanti muka macam korang ni. Nanti kena tunjuk. Wow, itu Jawi ke apa tu? Jawi. Apa tu? Syazwan. Shazwan was here. Shazwan was here. Shazwan was here. Alright guys, thank you so much. And of course, kita ada second game. Andy kat nama mah. Kita ada second game. Wah, ada lagi Captain memang mana-mana dia mana pergi, katak tu? Dia suka tau. I sharp dia ni jadi dah tak ada. You nak katak kan? Okay, jap. Jangan lawi. Ada. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada. Okay, game yang kedua ini adalah dinamakan Sambung Cerita. Okey, sambung. Okay, so kita akan bagi take turn. Korang akan ambil satu kertas dekat dalam bowl ni. Korang ambil satu perkataan tu, korang akan buat satu ayat untuk janjikan satu jalan cerita. Lepas tu, you pula ambil selepas Sambung. itu sambung dengan perkataan lain. Sambung cerita dia. Ya, memang Lepas akan tambah. jadi ke laut Okay. cerita tu. Alright. Ready? Okay. Okay. Manakah korang memang bakat benda ni, sebab kita tak Aduh, payah main calit tepung tu lah. Muka korang pun dah penuh. Lembu tidur. Okay. Aku mula dengan perkataan lembu tidur ni. Tak kisah, asalkan lembu tidur tu ada dalam ayat. Okey. Masa aku nak pergi shoot kan. Macam muka kau. Aku jalan dekat tu kampung ni. Okay. Aku tengok ramai ke banyak? Banyak. Banyak lembu tidur. Tapi satu lembu ni je yang jaga. Okay. Dia tengah. Sedap tu, ada sedap tu. Okay. Gigi besar. Okay. Oh, gigi besar. Gigi besar. Oh, senang. Okay. So, tadi aku nak pergi shoot ni. Kau kan sambung cerita aku. Dia sambung. Kan? Okay. Sama lah. Kan? Kau nak pergi shoot, lepas tu lalu jalan kampung ni. Lepas tu nampak banyak sangat lembu. Ada lembu tidur, lepas tu seekor je yang Lembu jaga. lembu jaga. Lepas tu lembu jaga tu gigi dia besar. Lepas tu perut buncit. Okey. Okay. Oh. Sambung. Buncit Pokok kelapa. Perut lembu tu buncit sebab dia makan kelapa daripada pokok kelapa yang jatuh ke atas dia tu. Sebab masa tu semua tanah tau. Tak ada rumput. Jadi macam pokok kelapa tu jatuh. So dia makan kelapa daripada pokok kelapa tu. Right. Dan bila dia
Sebab tu dia seorang terjaga. Yang lain tak makan pokok kelapa tu. Okey. Bila dia makan, dia dah buncit. Jadi gigi tu besar sebab apa? Sebab dia Senang kokak. buah kelapa tu. Okey. Okey. Sambung. Ke laut cerita korang ni. Tak masih dalam konti. Okey. Ni belum opening. Okey, nice. Okey, ayam goreng. Ayam Okey. goreng. So, lembu tu yang dengan gigi besar perbuncit tu sebab dia makan kelapa tu kan. So, bila dia jalan tu, dia jalan, dia nampak ada kedai jual ayam goreng ni. Okey? Tapi bila dia nak makan tu, dia baru teringat, saya sebenarnya makan rumput je. Dia tak makan ayam. Macam itulah. Okey. Oh. Bagi dia susah, bagi cliffhanger sikit ke? Tikus. Okey. Kenapa dia tak makan ayam tu? Sebab masa dia pergi kat kedai tu, tikus yang sedarkan lembu tu. Lembu tu dah masuk dah, tikus lintas ramai. Kau tak makan dengan ayam, kau kan vegetarian. Lupa lembu tu cakap. So lembu tu patah balik dekat tempat yang dia duduk, yang orang ramai lembu tu. Dia fikir, aku vegetarian ke aku carnivore? Dia fikir. Sambung? Wah, menarik dah ni. Menarik cerita ni. Topi cowboy. Topi cowboy. Topi cowboy. Cowboy. Okey, so masa time dia tengah fikir tu, saya ni apa vegetarian ke makan daging kan? So bila dia fikir lama-lama, lepas tu dia ternampak kuda tu. Dia pergi pada kuda tu, dia tanya, so saya ni sebenarnya saya veggie atau makan daging? Kuda tu tak tahu nak jawab macam mana, tapi yang dia tahu, saya ni pakai topi cowboy. Sebab saya ni Cowboy lah. Cowboy lah. Macam tu lah. Ke laut tok. Ke laut tok. Sambung. Soalan dia ada soalan ni. Aiskrim cair. Aiskrim cair. Aiskrim cair. Masa lembu tu makan aiskrim. Macam mana boleh tiba-tiba makan aiskrim? Tak Jalan ceritanya. Tadi kat mana ni? Atau cowboy, saya. Yang cowboy tu dia cakap, yang Saya kuda cowboy. cakap saya So cowboy. lembu tu masih dekat cakap Dengan kuda tu. Dengan lembu, Lepas tu datang seorang budak. Letak suap aiskrim tu dekat kuda tu. Kuda tu pun kan? Okey. Lembu ditanya pula, kau makan aiskrim? Lembu ditanya, kau vegetarian ke carnivore? Lembu ni cakap, semua aku telan. semua aku layan. Aku semua benda aku boleh. So Termasuk si kuda ni tak nak kawan dah dengan lembu ni sebab tahu yang ni makan rumput je. So lembu ni patah balik dekat kawan dia tadi tu. Kawan dia tu masih tidur. Kawan-kawan dia tu masih tidur kan. Dia dah fikir, nak tanya siapa lah, aku carnivore ke, aku ni vegetarian. Dia nampak yang seko tu. Yang seko tu nampak perut buncit juga. So dia kejut kat perut buncit tu. Apa jadi? mana datang aiskrim cair tu? Tadi yang suap aiskrim cair tu? Baju kurung. So, bila lembu tu sampai kat lembu yang perbuncit tu, dia dah bangunkan dia, lepas tu dia tanya soalan tu kan. Tiba-tiba budak yang tadi makan aiskrim tu dia lari. Dia sampai kat sana. So, vegetarian ataupun makan daging? Lepas tu Tanya kat dua tu? Dia tanya kat dua lembu tu. Lembu tu tengok, "You apa hal? Kenapa you faham apa yang kita tengah cakap? Kita ni lembu, kau ni manusia. Pakai pula baju kurung." Oh, budak Kan? tu budak Perempuan. perempuan punya. Sebab tadi tak cakap. Betul-betul pandai ya, pandai. Lipas terbang. Lipas terbang. Lipas terbang. Lepas tu. Budak ni sebenarnya, budak perempuan ni sebenarnya, dia lari rumah. Sebab kat rumah dia banyak gila lipas terbang. Dia takut, jadi dia lari lah beli aiskrim. Nak suap kuda dia. Bila dia datang dekat kau yang dia lembu 2 ekor tu, dia tanya, "Bang, macam mana nak settle kat rumah saya banyak lipas terbang lah bang?" Okey. So lembu tu jawab apa? Lembu tu jawab apa? Betul lah, saya suka tu. Pandai. Dia dah trap you. Lembu tu jawab kucing tidur. Okey. So, lipas tu terbang sebab cuba, Okey. sebab apa? So lipas tu terbang. So dia tanya kat kuda tu kan. Kat lembu tu kan. Apa? Macam mana settlekan masalah lipas? Macam mana settlekan lipas tu kan. So lembu tu pun cakap, yang lipas ni saya tak faham. Tapi mungkin kau boleh cuba dengan kucing. Tapi bila budak tu, kucing okey. Dia balik sampai rumah nak cari kucing tu untuk settlekan lipas tu kan. Tiba-tiba nampak pula kucing tengah tidur. So dia pergi bangun dengan kucing tu. Lepas tu dia tanya kat kucing tu, "Boleh tak kau tolong aku settlekan semua lipas ni?" Kucing tu cakap apa? Okey. Kucing tu Ambon, kucing tu cakap apa? Pandai, sudah pandai main game ini. Kucing tu cakap, nantilah kucing mandi dulu lah. Kucing mandi? Kucing mandi. Kucing mandi dulu lah. Kau ni aku tengah tidur, kau kejut-kejut aku cerita pasal lipas yang terbang. Kau ingat aku boleh tangkap ke boleh terbang? Bagi aku mandi dulu kan, aku settlekan masalah kau ni. So tikus pula rasa macam, alah dia Tikus? ni. Tadi kan tikus kan cakap dengan kucing.
Kan tikus cakap dengan kucing nak settlekan pasal lipas. Tak ada. Lembu. Lembu yang lupa. Oh, lembu. So lembu tu Budak lah yang cakap Budak. nak settlekan pasal lipas. Budak. Budak tu. Tak. Siapa yang cakap dengan kucing yang tidur? Budak tu lah. Budak tu yang tanya kat kucing tu. Kan dia balik. Ah. Dia tanya kat kucing yang tengah tidur tu macam nak settle lipas tu. Oh, cari kucing tu? Aku itu Lepas kucing tu tu cakap, kucing tu nak dia kata mandi. dulu. Nak mandi. Lepas tu budak dia kata, kau ni, dia jom lah. Dah mandi. Budak tu yang kena mandikan. Betul. Okey. Lepas tu yang mandikan kucing tu, dah mandikan kucing tu semua kan. Kucing tu nak makan dah lepas tu. Kucing nak makan. Nak makan Kucing lah makan. lepas Okey, mandi. lepas tu? Okey, Okey. sambung. Nak makan. Oh, kucing mandi tadi mandi. Okey. So, bila kucing tu nak bantal busuk. So, kucing tu bila dia dah lepas mandi, dia nak makan dulu kan. So, bila nak makan tiba-tiba dia rasa macam, tak lapar pula. Tadi tidur separuh. You kejutkan I nak tidur balik. Tapi bila kucing tu nak tidur, dia tak boleh nak tidur. So, dia tanya kat perempuan tu, boleh tak bawakan saya bantal busuk tu? Perempuan tu tanya, mana bantal busuk you? Kucing tu jawab apa? Oh, okey. Oh, kalau kau cerita kau ni. Saya tu kacang. Saya kacang. Cerita kacang. So, tadi siapa kucing tu dapat bantal busuk kan? Dapat Dia bantal minta. bantal Mana busuk. Lepas tu kucing tu biasalah bila dapat bantal dia mesti macam bau-bau. Busuk je bantal ni. Dia kata bantal busuk ni busuk je. Bau cendol kacang. Dia cakap. Bau cendol kacang yang dah seminggu. Tak makan. Okey, betul busuk weh. Makan Busuk, cendol. eh. Makan Sikit. cendol ke? Makan cendol ke? Budak tu jawab apa? Lembu besar. Budak tu jawab, okey. Busuk memang busuk. Dah seminggu kan? Okey, senang. Kalau nak settlekan dengan bantal busuk ni, pergi cari balik lembu tu. Tapi bukan lembu yang berbuncit tu tau. Cari yang lembu yang besar tu. Sebab kenapa nak cari lembu besar bukan buncit? Sebab buncit tu tak boleh nak jawab. Cari lembu besar tu. So bila dia sampai kat lembu besar tu, dia terjumpa pula lembu kecil. Dia terjumpa lembu kecil. Dia tanya, saya nak cari lembu besar bukan yang kecil. Mana lembu besar tu? So lembu kecil cakap apa? Cakap apa? Mati nak? Ada 2, 4 lagi. Kentut busuk. Lembu kecil dia jawab apa? Kalau nak cek lembu yang besar, kena tunggu masa jawab kentut. Okey. Bila siapa-siapa kentut, yang paling busuk, kentut paling busuk. Itu yang lembu paling besar. Walaupun itu kod dia tau. Sebenarnya lembu besar tu bukan fizikal. Kentut yang besar sebenarnya. Okey. Jadi siapa walaupun kentut dia, badan dia kecil, kalau kentut dia paling busuk, itu adalah lembu besar. Okey. Okey. Nickname dia lah, lembu besar. Rahsia lah lembu besar ni dia macam buah lah. Okey. Nasi goreng. So, lembu kecil tu pun pergi cari lah. Okey, rupanya semua beratur dekat sini, semua kentut sekali. Nampak yang tu paling busuk. Lepas tu dia tanya, apa hal busuk macam ni? Kau ni makan apa? Tak, saya makan nasi goreng je. Saya pun tak tahu kenapa busuk semacam macam ni. So, macam ni lah. So, makan nasi goreng pukul je. lembu tadi tu, Apa dia? kau makan nasi goreng kan? Kau beli kat mana? Kau beli nasi goreng kan? Helikopter. So lembu tu pun, lembu yang cari tadi, lembu besar tu, dia kata kau yang kentut paling busuk depan. Kan? Kau buat helikopter sekarang. So lembu tu pun buatlah helikopter. Lembu tu buat helikopter dan lepas dia buat helikopter tu 10 kali, dia jalan berlari lawan. Kentut dia terus tak busuk macam yang biasa. Dah okey sikit. Rupanya macam ni. Okey. Oh, nak sambung balik. Tiang Yang telefon. telefon. So kan tadi dia pusing macam ni kan. ada kentut So tak lepas tu pusing dia kan? dia ada kuntut. So lepas dia try kentut sekali lagi, dah tak busuk. Oh, dia macam, boleh lah jadi. Try main helikopter, dah tak busuk dia kentut kan. So dia macam, okey, yang ini excited ni. Ni berita baru. Dia nak pergi cari orang, cari dia punya kawan-kawan, nak bagi tahu yang inilah cara untuk nak hilangkan kentut tu, yang busuk tu. So dia pergi sampai dia cari, dia tak terperasan depan tu ada satu tiang telefon, dia terlanggar pong. Lepas tu dia lupa apa dia nak cakap. Dia lupa pula. Tapi dia jumpa kawan dia. Lepas tu dia Kau tak tahu cakap apa lah. Apa ni? Selipar Jepun. So lembu tu cakap, apa tanya tadi Apa tanya dia? Slipper Jepun aku ya? Yang lembu-lembu cakap dia, slipper Jepun. Oh, yang terlanggar tu Yang terlanggar tanya. Dia lupa kan? Dia tanya tentang slipper Jepun dia. Kawan-kawan dia kata, dia ni gila bila dia pakai slipper. Kan? Kau tak pernah pakai slipper ah? Lepas tu dia kata, tak, aku tadi datang aku pakai. Kan? Ada orang selit kat kaki aku kat sini. Kan? Orang ni minggu nampak. Lepas tu sekali macam like, yang kita, ni lembu gila. Lepas tu lembu ni semua belah, tak nak kawan dengan dia dah. Okey. So dia belum gila. Yang lembu yang seorang tu kan, dia masih cari slipper Jepun di mana.
Salah sama wujud So, kat kampung. mana? Oh, so yang lembu lain cakap dia gila. Tak nak kawan dah. Boleh kena panggil kan. Nak bagi tahu ketuk khusus. Orang tak percaya dia. Orang belah tu. Okey. So sekarang ni selipar dia kat mana nak cari? Dia cari selipar Jepun dia. Tapi dia ada pakaian kat sini kan? Tadi ada. Tadi ada? Kadang tak ada pun. Dia halusinasi. Durian jatuh. Durian jatuh. So dia pun macam, tadi memang dekat sini. Saya pun cari. Dekat mana Lepas tu panggil balik yang lembu-lembu yang lain. Tadi kau cakap aku gila Tadi memang ada dekat sini. Lepas tu dia marah. Durian tiba-tiba jatuh kat kepala dia. Lepas tu dia ingat balik. Oh, rupanya kat kaki ni. Dia tak tengok belakang. Rupanya slipper kat sini. So, okey, terima kasih. Dengan terpacak durian dia macam ni. Dengan darah dia macam ni. Okey, finally aku faham. The end of the cerita. Beralih pinggang aku. Dia salah kaki kat belakang. Dia tak nampak kan di depan kan? Tapi persoalan dia kenapa dia buncit dan gigi dia. Satu tak tahu. Memang tak terjawab. Tak ada. Lipas tu semua dah settle lah. Settle. Allahu Akbar. Oh my God. Thank you guys. Korang memang sangat kreatif. Korang memang patut join lah Game of the Chonky kalau macam ni. Oh my God. Okay. I nak ambil nafas jap. Thank you Syazwan Zulkifli and also and thank you Andy Kopi. Tak Andy Okay, thank you so much guys. I really had fun and I hope you guys had fun too. Kalau korang cerita yang paling korang suka sekali, korang tinggalkan komen dekat bawah. Okay, cerita Kepeng ke cerita Andy, korang tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe, comment, share and like. Okay, dan kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Stoots.my yang sponsor kita pada hari ini, our Thank you. lovely studio. And also yang sponsor makan kita pada hari ini, The Real Sandwich. And also Smoky Stack. Alhamdulillah. Buat suara kenyang sikit. Alhamdulillah. See you guys next week. Bye-bye. Bye. Lain kaki tu punchline. Lain kaki bodoh. Lain kaki. Aku ingat dia jatuh. Oh, kat belakang Aku ingat dia jatuh baru dia ingat. Aku ingat dia cakap, baru dia ingat nak tanya apa. Tapi rupanya bukan. Masam tu. Bagus. That was